Banyak yang buat urutan batin, tetapi dia adalah wanita. Saya ni bukan nak tutup periuk nasi orang, tetapi sekarang ni saya tengok dekat TikTok banyak yang buat urutan batin, tetapi dia adalah wanita. Dan apatah lagi yang join live dia, yang komen posting dia adalah daripada suami orang. Dan mereka ini buat urutan batin, bukan urut betis ke, urut peha ke, tetapi memang urut zakat. Dan ramai pula yang booking appointment untuk mengurut, apatah lagi di bulan puasa. Mereka ni ada beberapa cawangan di negeri, tetapi kalau negeri yang tidak ada cawangan, mereka akan check in. So, apa benda ni? Okey ke suami orang diurut oleh perempuan direct dekat zakat? You rasa okey ke? Siap letak pisang, siap letak timun batang, siap bagi tahu nak dapatkan ada promosi dan sebagainya. Oh, ni memang tak okey sebenarnya saya rasa. Kalau suami korang ada masalah, susah nak keras, game, datang jumpa saya. Saya bantu. Rawatan terbukti secara klinikal, selamat dan berkesan. Okey? Apa pandangan korang tentang masalah ni?